Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair? Alhamdulillah. Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Baik. Ismi Ustazah Nisa. Ingat Ustazah? Baik. Rasanya dia yang pernah belajar dengan Ustazah waktu tahun 3, waktu tahun 4, Ustazah tak ajar kan? Okay. Tahun ni kita akan sama-sama untuk bahasa Arab tahun baik. Tahun 2021, Ustazah nak hari ni kita kenal kawan baik kita, iaitu Al-Kitabu Al-Madrusi di Shafil Khamis. Baik, seperti yang di sebelahnya. Baik, bahasa Arab tahun 5. Baik, selain daripada buku teks sebagai kawan baik kita, Ustazah juga minta satu buku tulis. Baik. Al-Daftar, buku tulis. Nombor 8. Kenapa nombor 8? Semua Jawi, bahasa Arab, pendidikan Islam. Memang akan kita gunakan buku nombor 8 sebab buka sahaja muka surat yang pertama. Memang kita akan tulis dari sebelah kanan. Jadi buku nombor 8. Buku warna hijau ni. Satu untuk bahasa Arab. Tuliskan nama, tuliskan kelas, kemudian mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah. Tak tahu je, tengok di buku teks di sebelah. Baik, dalam Telegram, dalam grup Telegram kita, Ustazah dah bagi PowerPoint, iaitu buku teks dalam bentuk digital, dalam bentuk PowerPoint. Sebab Ustazah faham yang semua belum dapat lagi buku teks. Ustazah sendiri pun tak dapat lagi buku teks tahun 5. Sebab buku teks tahun 5 ni adalah buku teks yang baru. Awak tak tahu awak dah buku baru kan? Tahun ni pun masih buku baru. Baik. Sekarang sama-sama kita tengok Al-Lughatul Arabiyyah li Shafil Khamis, iaitu buku bahasa Arab untuk tahun 5. Itu kita asaskan buku baru. Okey, baik. Ini adalah penulis dia. Kita kenal dulu sebab setahun kita nak pakai buku ni tahun 2021. Okey. Kita tengok Al-Muhtawayat, Semaman Al-Muhtawayat, iaitu isi kandungan dia. Ada berapa tajuk di sini? Okey, kita tengok di sini tajuknya ada 4, iaitu Al-Wahdatul Ula fil Matbakhi, di dapur. Okey, itu tajuk yang pertama. Mesti seronok belajar tentang tajuk di dapur. Okey, baik. Al-Wahdatus Saniyah, iaitu tajuk yang kedua. Kita tengok Ma'alazat ta'am, alangkah sedapnya, alangkah lazatnya makanan. Wah, ini biasanya kalau di sekolah, biasanya Ustazah akan berpakat ramai-ramai, kita bawa makanan datang sekolah. Tapi makanan macam mana? Makanan yang ada dalam tajuk bahasa Arab. Tapi kita sama-sama doa supaya COVID ni cepat-cepat hilang, cepat-cepat lenyap di muka bumi ni. Kita boleh pergi sekolah, kita boleh belajar. Biasanya kita akan buat kenduri kat dalam kelas. Seronok tu. Okey, baik. Itu tajuk yang kedua. Baik. Untuk tajuk yang ketiga dan yang keempat, kita akan sama-sama pergi ke tajuk tersebut apabila sampai waktu. Okey, baik. Yang bawah ni, itu adalah untuk peperiksaan. Baik. Cuba tengok yang ini. Qaimatul Mufradat. Baik. Ustazah suka bercakap ataupun mengingatkan tentang Qaimatul Mufradat, iaitu mufradat baru. The new vocabulary. Perkataan-perkataan baru. Ada perkataan yang kita belajar di kelas balik terlupa. Baik. Jangan risau. Tengok belakang sekali buku ni. Biasanya dia ada maksud dia. Ataupun senang kita sebut ada kamus. Ada kamus di belakang untuk dijadikan rujukan. Mana ni belakang ni? Baik, Ustazah lajukan sikit supaya kita nampak belakang sekali. Nampak tu? Okey. Sangat membantu. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita kena hafal setiap kali tajuk tersebut. Kadang-kadang Ustazah dah ajar, balik rumah terlupa. Tak apa. Tengok di sini. Sahnun pinggan, finjanun cawan, ibrik, kodoh cerik. Seronok kan belajar tu nanti? Baik.
ini adalah untuk tajuk yang pertama. Okey. Baik, sebelum kita mulakan tajuk yang pertama, cuba kita tengok di muka surat ba ini. Okey, baik. Dia tulis di situ aqra'u wa uraddidu, iaitu baca dan ulang. Okey, baik. Untuk muka surat ini, sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang biasa kita gunakan dalam percakapan seharian kita. Dalam percakapan kita di dalam kelas. Contoh yang pertama, Sabahal khair. Baik, ingat lagi mana Sabahal khair? Selamat pagi. Baik, yang kedua di sebelah ni adalah dia punya balasan. Dia punya cara macam mana nak menjawab. Sabahan nur, selamat pagi. Baik, bila orang cakap Sabahal khair, Sabahan nur, kawan jawab ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian kawan jawab ahlan bikum, kaifa halukum. Baik, awak apa khabar? Kemudian dia menjawab nahnu bi khair, wa kaifa haluka ya ustaz? Kami sihat dan apa khabar wahai ustaz? Baik, ini adalah percakapan antara murid dan guru di dalam kelas. Okey, yang ini ustazah nak awak ulang kaji. Okey, baca dan cuba ingat balik. Apa maksud ayat-ayat mudah di sini? Ini adalah ayat percakapan. Okey, ayat biasa yang kita gunakan selalu. Baik, menarik tak video tu? Sedikit sebanyak membantu untuk tajuk yang pertama iaitu fil matbakhi. Mana fil matbakhi? Di dapur. Okey, sekarang kita belajar dari rumah kan. Awak mesti selalu masuk dapur, betul tak? Kadang-kadang tanya, mak dah masak apa? Umi, pagi ni masak apa? Kan? Okey, lepas ni kita pergi ke dapur, kita boleh sebut perkataan-perkataan iaitu perkataan-perkataan mudah bagi peralatan yang berada di dapur. Okey, kita tengok dulu gambar dalam muka surat yang pertama. Di sofha wahidun. Baik, kalau kita perhatikan di sini, macam biasa, di dapur biasanya ada. Baik, ni apa ni? Pinggan. Okey. Baik, di atas meja ni ada pinggan, ada cawan. Okey, di sini ada sendok, ada sudip. Okey, yang ini adalah cerek air. Kemudian, atas sini ada periuk. Ada apa ni? Ini oven. Kemudian ada peti ais. Ada meja makan. Ada kerusi, sudu dan garpu. Okey, yang itu yang kita akan belajar pada awal-awal tajuk ni, iaitu fil matbakhi, di dapur. Okey, baik. Sekarang kita beralih ke muka surat yang kedua pula. Okey, di dalam muka surat yang kedua ada 3 huruf yang berbeza, iaitu huruf sin, huruf ta dan huruf shad. Okey, baik. Yang pertama huruf ta. Baik, muka surat ini sebenarnya menerangkan bagaimana makhraj 3 huruf tersebut, iaitu cara kita nak menyebut dia. Okey, baik. Perkataan-perkataan yang berada di tepi itu sebenarnya perkataan-perkataan mudah untuk peralatan yang berada di dalam dapur, bersesuaian dengan tajuk yang pertama kita, iaitu fil matbakhi. Okey, kita tengok sama-sama. Baik. Yang pertama adalah cara menyebut huruf ta, iaitu di hujung mulut kita. Ta. Okey, baik. Yang kedua huruf sin, dalam. Sin, tadi ta. Sin, dalam. Okey, baik. Mana kalau huruf swad di dalam dan dia tebal. Swad. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Okey, dengar dulu. Stami'u wa uraddidu, iaitu dengar dan ulang. Okey, baik. Yang pertama huruf ta, iaitu perkataan yang pertama. Tallajatun. Iaitu peti sejuk, ais. Okey, baik. Yang kedua sikinun. Iaitu daripada huruf sin di sini, sikinun bermaksud pisau. Okey, baik. Yang seterusnya masih lagi huruf sin, iaitu sama
terakhir adalah huruf Shad, iaitu perkataannya adalah Sahnun. Sahnun, iaitu pinggan. Okey, 4 perkataan mudah bagi peralatan yang mesti ada di dalam setiap dapur. Baik, yang terakhir sekali, kita akan baca sama-sama Astami'u wa umayyiz. Okey, baik, dengar. Okey, perkataan yang pertama iaitu salasatun. Salasatun, menggunakan huruf ta. Okey, baik, yang kedua sulamun. Sulamun. Baik, perkataan yang kedua iaitu sulamun. Sulamun. Baik, perkataan yang ketiga adalah sa'atun. Sa'atun. Baik, perkataan yang terakhir adalah solatun. Solatun. Baik, ada 8 perkataan di dalam muka surat yang kedua. Okey, apa tugasan hari ini? Baik, sebabkan hari ini adalah hari yang pertama kita kenal buku teks untuk tahun 5. Kita kenal antara satu sama lain. Okey, jumpa balik kawan-kawan kita hari ini. Okey, walaupun hanya di dalam video dan dalam Telegram sahaja. Alhamdulillah. Okeylah kan? Alhamdulillah sebab kita masih jauhkan daripada ujian wabak COVID. Baik, hari ini tugasan senang sahaja, iaitu Ustazah nak awak gunakan buku tadi yang berwarna hijau tadi. Okay, tuliskan hari ini iaitu Yaumul Arbi'ah, kemudian tarikh, apa tarikh hari ini? 20 dari bulan 1 2021. Kemudian tajuk. Apa tajuk kita? Tajuk kita adalah Fil Matbakh. Okey. Ni. Ini tajuk Fil Matbakh. Tulis atas kan Fil Matbakh. Kemudian di bawah ini Ustazah nak senang sahaja awak tuliskan 8 perkataan yang berada di dalam muka surat yang kedua. Okey, pastikan selang. Tuliskan salajatun, sikinun sehinggalah solatun. Boleh? Baik, kena hantar tak tugasan hari ni? Okey. Ustazah nak awak habiskan tulis hari ni, siapkan hari ni juga. Kemudian snapkan gambar dan kongsikan di dalam grup Telegram kita, iaitu grup Telegram Bahasa Arab tahun 5. Kemudian untuk Ustazah tahu kerja siapa yang buat, yang sangat bagus tu, Ustazah nak awak tuliskan nama awak di atas tu. Contohnya Zul. Okey, baru Ustazah tahu, oh kerja Zul, sangat bagus tulisannya, cantik dan kemas. Ataupun awak tuliskan atas tu apa? Jamilah. Okey, tuliskan Jamilah. Jadi Ustazah tahu itu adalah kerja buat oleh Jamilah. Mumtazah, tulisannya kemas. Contoh. Okey, jadi Ustazah tahu kerja siapa. Baik, Ustazah rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita kenal dengan buku teks. Kita dah dapat ilmu sedikit tentang tajuk yang pertama, Fil Matbakh. Okey, kemudian awak dah kenal dah Ustazah. Okay, minggu depan kita akan teruskan lagi dengan pelajaran yang seterusnya. Hari ini Ustazah minta semua buat kerja yang Ustazah dah bagi. Mudah sahaja. Kemudian snapkan gambar dan siap. Itu sahaja. Baik, kita jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.